Suasana bola sepak Malaysia kembali hangat apabila satu pertemuan penting menghimpunkan semua pihak berkepentingan, namun kali ini ia bukan sekadar perbincangan biasa, sebaliknya membuka semula persoalan besar tentang masa depan Liga Malaysia yang sekian lama diperdebatkan. Sesi meja bulat yang dianjurkan oleh Malaysian Football League (MFL) pada Rabu lalu bukan sekadar pertemuan biasa antara pemegang taruh bola sepak tempatan, sebaliknya menjadi pentas penting untuk membincangkan masa depan Liga Malaysia secara lebih serius dan terbuka. Dalam sesi tersebut, DYAM Tunku Ismail Sultan Ibrahim tampil lantang mengemukakan 5 isu utama yang menurut baginda terus membelenggu perkembangan bola sepak negara. Perbincangan ini hadir pada waktu yang cukup kritikal ketika Liga Malaysia berdepan pelbagai cabaran dari sudut daya saing, kestabilan kewangan dan minat penyokong. Kehadiran wakil daripada 13 kelab Liga Super turut memperlihatkan kesungguhan semua pihak untuk mencari jalan penyelesaian yang lebih mampan demi memastikan kelangsungan Liga pada masa hadapan. Isu pertama yang dibangkitkan ialah berkaitan infrastruktur asas bola sepak. Menurut Tunku Ismail, kemudahan seperti stadium, pusat latihan dan fasiliti sokongan masih belum mencapai standard yang sepatutnya bagi sebuah liga profesional. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan kualiti permainan, malah memberi kesan kepada pengalaman penyokong serta pembangunan pemain muda. Baginda menegaskan bahawa tanpa pelaburan serius dalam infrastruktur, sukar untuk Liga Malaysia bersaing dengan liga-liga lain di rantau Asia Tenggara. Selain itu, isu kedua yang diberi perhatian ialah pengurusan kewangan kelab yang lemah. Masalah tunggakan gaji, hutang berpanjangan dan pengurusan yang tidak efisien sering menjadi tajuk utama dalam kancah bola sepak tempatan. Tunku Ismail menekankan bahawa disiplin kewangan adalah asas kepada kelab profesional yang stabil. Tanpa pengurusan kewangan yang baik, kelab bukan sahaja berisiko gulung tikar, malah turut menjejaskan imej liga secara keseluruhan. Isu ketiga pula menyentuh tentang nilai penajaan Liga Malaysia, yang masih belum berada pada tahap membanggakan. Walaupun Liga Super memiliki potensi besar dari segi pasaran dan penyokong, nilai komersialnya masih jauh ketinggalan berbanding liga-liga lain di Asia. Baginda berpendapat bahawa strategi pemasaran dan penjenamaan perlu diperkasakan, bagi menarik lebih banyak pelabur dan penaja berkualiti tinggi. Ini termasuk memperbaiki aspek penyiaran, kandungan digital serta interaksi dengan peminat. Dalam masa yang sama, Tunku Ismail turut membangkitkan isu keempat iaitu pembangunan akar umbi. Baginda menyuarakan kebimbangan terhadap tahap kompetitif pertandingan di peringkat remaja, yang dilihat masih belum cukup mencabar untuk melahirkan pemain berkualiti tinggi. Menurut baginda, sistem pembangunan pemain perlu disusun semula dengan lebih terancang, termasuk memperkenalkan liga remaja yang lebih kompetitif dan berstruktur. Tanpa asas yang kukuh di peringkat akar umbi, masa depan bola sepak negara akan terus berada dalam keadaan tidak menentu. Isu kelima yang tidak kurang penting ialah berkaitan badan pengadil profesional. Kredibiliti pengadilan sering dipersoalkan dalam beberapa perlawanan Liga Malaysia, sekaligus menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan penyokong dan pasukan. Tunku Ismail menegaskan bahawa standard pengadilan perlu ditingkatkan melalui latihan berterusan, penggunaan teknologi serta sistem pemantauan yang lebih telus. Pengadil yang berkualiti tinggi adalah elemen penting dalam memastikan integriti dan keadilan dalam setiap perlawanan. Menariknya, baginda turut menegaskan bahawa kesemua isu ini bukanlah perkara baharu. Sebaliknya, ia telah dibangkitkan secara konsisten sejak bertahun-tahun lalu. Namun, sehingga kini, banyak daripadanya masih belum diselesaikan secara menyeluruh. Situasi ini menunjukkan bahawa pendekatan lama mungkin tidak lagi relevan dan memerlukan perubahan yang lebih berani serta menyeluruh. Sebagai langkah proaktif, Tunku Ismail Sultan Ibrahim telah mengedarkan satu kertas cadangan model liga kepada semua wakil kelab dan pihak MFL.
Cadangan tersebut dilihat sebagai satu pelan alternatif yang berfokus kepada peminat, serta kelestarian liga dalam jangka panjang. Walaupun butiran penuh cadangan itu tidak didedahkan secara terperinci kepada umum, ia dipercayai merangkumi aspek penstrukturan semula liga, pengurusan kewangan dan peningkatan nilai komersial. Baginda turut menegaskan bahawa cadangan tersebut bukanlah sesuatu yang wajib diterima sepenuhnya. Sebaliknya, ia bertujuan membuka ruang perbincangan dan memberi pilihan kepada semua pihak dalam mencari penyelesaian terbaik. Kalau awak semua nak cakap pasal penyelesaian, saya ada penyelesaian bagaimana untuk menyelamatkan liga. Saya rasa semua boleh lihat sendiri fail tersebut dan selepas itu, buatlah keputusan apa yang patut. Tidak semestinya awak kena setuju kerana ini adalah satu cadangan. Ini adalah mengenai model yang terus kepada peminat, jelas baginda dalam sesi tersebut. Pendekatan terbuka ini dilihat sebagai satu langkah positif, dalam usaha menggalakkan dialog konstruktif antara semua pemegang taruh. Ia juga mencerminkan kesediaan untuk menerima pandangan berbeza, demi mencapai matlamat bersama. Sesi meja bulat ini sebenarnya menjadi simbol kepada keperluan mendesak untuk reformasi dalam bola sepak tempatan. Dengan cabaran yang semakin kompleks, Liga Malaysia tidak boleh lagi bergantung kepada pendekatan lama. Sebaliknya, ia memerlukan kepimpinan yang berani, strategi yang jelas serta komitmen berterusan daripada semua pihak. Dalam konteks ini, peranan Malaysian Football League sebagai badan pengelola liga amat penting. MFL perlu bertindak sebagai pemacu utama perubahan, dengan memastikan setiap cadangan yang dibincangkan dapat diterjemahkan kepada tindakan yang konkret. Pada masa yang sama, kelab-kelab juga perlu memainkan peranan masing-masing dengan memperbaiki pengurusan dalaman, serta meningkatkan profesionalisme. Penyokong pula kekal sebagai nadi utama liga yang perlu terus disokong melalui pengalaman menonton yang lebih baik dan produk bola sepak yang berkualiti. Kesimpulannya, 5 isu yang dibawa oleh Tunku Ismail Sultan Ibrahim dalam sesi meja bulat ini bukan sekadar kritikan, tetapi satu peringatan penting tentang realiti semasa bola sepak Malaysia. Ia juga membuka peluang kepada semua pihak untuk melakukan perubahan yang diperlukan demi masa depan liga yang lebih cerah. Kini, segala-galanya bergantung kepada sejauh mana kesediaan semua pihak untuk bertindak. Sama ada cadangan yang dikemukakan akan diterima atau tidak, yang pasti, Liga Malaysia memerlukan transformasi, dan masa untuk bertindak adalah sekarang.